Alright, Assalamualaikum. Okay, so vlog ni tak ada apa, vlog santai ya. Cuma just nak update sikit. Semalam kami punya pilot UWR jumpa hantu kat bengkel. Lepas balik Nepal, dia nak beli cuti kan. Nak beli cuti. Lepas tu dia kata dia dengar bunyi, dengar orang gelak. Dia belah punya laju lah. Tak apa, tu cerita dia lah. Okay. Oh wow. Oi, kalau merah motor saya nak buat gelap lah. Tak tahu. Okay, so dah restock sikit-sikit dah barang-barang. Okay, yang nama saya tuti pun ada. Okay, tuti pun ada, hitam pun ada. Right, boleh main bengkel. Okay, so motor customer ni dah settle. Okay, dah settle. Tunggu dia pick up lah. Semalam dah collect cover sprocket. So ni spec 59 jet 0.8 cun-cun elok. So dia bawa dulu untuk setting. Okay, so sekarang kita nak sikit kepala untuk ZSR pula. Sama lah kit lah. Orang panggil kit petak kan. Okay, nampak ni sepoh ni. Okay, so yang ni pun sama. Allah Akbar. Dia pakai crank 0.8 daripada ESR. Saya dah pergi buat balancing semua dah. Okay, so memang dah tune elok dah ni. Okay, so kenapa tak pasang lagi ke? Kenapa tak pasang lagi? Okay, so sekarang ni kita nak check. Okay, blok dia pakai blok HLD. Okay, blok ni bila kita pasang, dia piston ada timbul sikit. Piston ada timbul sikit. Lepas tu piston dia ni pula nak kena potong dia punya bawah ni lagi sikit. Okay, potong skirt dia sikit lagi potong. Tak patut lagi saya buat lah potong ni. Okay, saya mesti nak keluar pergi beli spacer. Okay, beli spacer block spacer block. Dia ada dua spacer block boleh buat ataupun buat dekat head. Saya rasa saya buat spacer lah kot. Kan, tak tahu lah, masing-masing punya resipi lah masing-masing janji. Tujuan utama dia motor sedap, tahan dan juga tak knocking. Itu je. Kalau motor knocking, garau kepala. Alright, okay. So piston ESR, piston block crank ESR ni memang saya duk pakai, memang sedap lah. Shock pula tengok buat motor orang. Motor saya masih lagi crank KR. Motor kau customer semua dah crank 0.8. Okay, so PMP yang masuk crank tak payah apa-apa. Cuma crank ni kalau boleh ambil apa beli, pergi hantar buat balancing balik lah sikit. Okay, rasa dekat tempat-tempat apa ada je foto-foto ni, pergi hantar buat balancing. InsyaAllah semestinya ok lah. Okay, ni pun dah ok ni. Okay, dia nak set up dia punya deck clearance apa semua. Okay, deck clearance dia apa semua. Lepas tu kita masuk gearbox, pasang, settle. Lebih kurang macam tu lah ceritanya. Alright, so sekejap saya nak keluar pergi beli spacer. Okay, so bengkel dah open slot balik. Terus siapa yang nak main tak motor, nak buat, boleh terus PM kami. Nombor saya ada dekat ruangan description. Boleh bagi quotation lah. Bagi quotation pula tu, aku yang bagi quotation. Boleh bagi tahu apa yang nak buat, motor nak repair apa. Okay, full stroke, two stroke semua kami layan, insyaAllah. Kita tengok yang mana. Kalau rasa kami gambar kami tak boleh layan, saya berkata siap, motor ni tak sempat buat, tak boleh layan. Lebih kurang macam tu lah. Okay, so jom hari nak sediakan enjin ni. Alright, so lagi ni bagi customer boleh main pick up terus. Okay, nak cuci lah. Alright, let's go. Ngambut tak payah lah. Mau apa. Okey, sambungan. Alhamdulillah, motor customer sana dah settle. Saya nak godek motor saya lah. Okey, ni nak menghampiri lagi beberapa minggu ya sebelum RZ member. So kita nak tengoklah progress motor. Okey, motor saya apa jadi kan. Okey, motor saya ikutkan enjin tak ada apa-apa masalah. Enjin semua tip top, cemerlang, terbaik. Okey, cuma mungkin nanti tengoklah saya nak tukar clutch plate lah. Clutch plate hari ni clutch plate saya nak cari yang original. Okey, tapi original punya clutch plate kalau untuk kawar saya tengok dekat Shopee lah. Clutch plate, iron plate nak dekat 300 lebih. Itulah cerita dia. Kalau satu set mangkuk kelas baru dia punya satu set dengan gigi belakang, gigi primary baru apa semua, total dekat 1000 lebih. So motor saya tak ada apa. Hopefully tak ada apa lah. So motor lama tak start, lama tak ni. Memang parking gila ni motor ni. Last pun kat KL lah itu. Lepas tu balik tu terap. Okay, cover set pun tengah duk buat. Cover set memang saya buat colour merah lah. Cover set macam mana dah nanti tunggulah. Cover set pun belakang tengah duk buat sikit-sikit. Kita tengok macam mana. Okay, tu ekor apa, mudguard, kepala kat situ, handle sambil repair balik. Okay, so saya dah beli sikit beberapa barang yang tu nak restore bagi elok balik. Okay, barang kabel lah, total grip baru apa semua lah. Okay, lepas tu yang ni saya order Kawasaki punya bracket engine, bracket untuk blok.
Sebab itu bawa motor customer dia tak ada hari ni. So saya pakai saya punya. Ni kita beli baru lah. Okay. Sama je benda ni, tak ada apa pun, bracket je pun. Just bracket je. Okay, skru saya pakai skru ni. Ni motor Izu. Skru ni macam sama kan. Saya pakai skru ni, skru CNC. Yang ni untuk bawah ni sebenarnya. Kan? Saya kan tak gemar pun nak pakai yang CNC lawa je. Habis saya ambil skru dia lah. Abang boleh dekat-dekat tu. Okay, hopefully okay lah semua. Right. So itu ceritanya. Okay. So far yang kat bengkel untuk RZ member 2 biji KR 159 jet 0.8. Yang tu baru siap semalam 62 jet 0.8. Sedap. Dua-dua sedap. Best. Respon memang menarik. Okay, tapi ni hari ni hujan. So kita relax sikit. Bengkel pun slow sikit. Relax sikit. Boleh lah. Tengok motor sendiri. Okay. So yang mana nak hantar motor boleh main hantar. Boleh main hantar. Kalau yang untuk RZ member, kalau dekat benda biasa-biasa sikit-sikit, kita boleh try atok bagi sampai sebelum orang tahu sebelum RZ member siap lah. Tapi kalau yang meja-meja tu mungkin takut tak sempat sebelum RZ member lah. Tapi tak apa, bawa main lah. Okay, InsyaAllah kita atok bagi sampai jadilah. Alright, kita jom bagi apa-apa saya sambung lah. Video tak ada apa sangat, video just ongoing bengkel lah. Okay, kalau ada apa-apa menarik saya sambung. Okay. Dah buka tak lak-lak pun. Tak tahu. Rem lagi aku tak tengok rem. Rem lagi. Ada pakai tinggi lah. Jangan rem. Jangan jauh. Jangan bagi dia. Tahu apa yang harus itu? Tapi lama ni tak. Habis ya? Makan dulu bu. Kisah dia jadi. Kepala. Dia jumlah. Itu jumlah. Dia jumlah besar tadi. Mana pun batang. Kan batang. Dah, kami batang. 2, 4, 5, 6. Ya. Rem, kira macam mana rem? Jam 5. Siap cyclone.
Siap motor customer. Ni motor tutian tu.